Start 2027 nanti, 2 cikgu kena mengajar dalam satu kelas. Tak huru-hara ke nanti? Jom kita tengok kenapa KPM laksanakan co-teaching ni. Kaedah co-teaching ni akan dilaksanakan selaras dengan kurikulum persekolahan 2027. Dinamik dua orang guru ni bukanlah macam guru dan pembantu, tapi lebih kepada melengkapi satu sama lain. Sebab mereka kena kongsi tanggungjawab plan, laksana dan nilai pembelajaran murid bersama-sama. Untuk senang faham, contoh situasi seorang guru mengajar sains dekat depan. Seorang lagi akan memerhati dan ketuai aktiviti eksperimen dalam kelas. Boleh juga kedua-duanya mengajar, tapi dalam kumpulan kecil. Cara pengajaran macam ni akan galakkan curiosity driven learning. Murid akan ada rasa ingin tahu yang tinggi sebab cikgu bagi perhatian penuh dekat mereka. Ramai juga parents concern pasal cikgu. Cukup terlatih ke nak implement kaedah co-teaching ni? Actually, KPM dah bagi latihan co-teaching ni sejak sesi akademik 2025-2026 lagi. Jadi pada tahun 2027, para guru dah ready nak start sepenuhnya approach ni. Tapi ada juga dengar pelaksanaan kaedah ni ada potensi kurangkan bilangan cikgu nanti sebab subjek dah berkurang. Parents macam mana pula? Setuju tak co-teaching ni akan bantu anak kita belajar dengan lebih baik dalam kelas? Kami share info best macam ni setiap hari. Follow Insta.my kalau tak nak terlepas.